kau cakap, hak laki mana pula Ke cari anak aku. Lijah je tengok ni, budak ni. Boyfriend kita ni, mak. Mak. Suka sangatlah orang mari ambil anak dia. Nak pergi mana, nak pergi jalan mana? Nanti nak pergi jalan atas abang. Dak atas abang, dah kata adik tu lagi. Nak gerak kaki. Bahan di bawah dia ada mucung. Boleh pesang pula tu ayah tu pesang. Bawa molek motor. Jangan laju-laju, bahaya. Ayah pesang. Orang ayah. Mu anak apa dia? Mari ambil anak puan aku, mu nikah bila dengan anak aku. Ada kata gitu? Ada. Pesan jangan laju nak bawa motor dia, takut ubah anak hamba. Gak gitu ambil motor mbah tak apa ayah. Sungguh dunia. Orang dulu kalau nak nikah, anak dia puang dia pesan dia. Ingat tu, malam esok tu mu balik rumah laki mu tu, ngata tu. Duit-duit dia kalau ada jangan berani ambil. Orang dulu pesan, mak pesan ke pengantin puang. Kalau dia cakap mu jangan lawan. Kalau nak tubik rumah minta izin. Kalau dia nak mu nak mari kat mak, kalipun kalau laki mu dakwi, jangan mari. Orang dulu. Nampak? Ni ada pesan itu. Ada tak? Ada. Akibat ingatlah tu, tok laki mu tu orang kerja sedap juga tu. Pesan atak kalau boleh gaji wi ke mak atak. Tu kata macam mana. Jadi balik pari habis. Sebab tu tak ada. Boleh lihat dia dak pandai mandi junub, dak semayang, nikah lihat dia. Bukan kita larang nikah. Dia nikah ngak gitu jahil tukik benda nikah agak. Dia tu ustaz tu deki tu. Kan deki pada nak khabar hukum. Jadi mu tak tahu ke hukum akal. Kalau ak puang dia tahan kira dia isteri. Kita lelaki pemimpin dah kita mandi junub dak anda. Semayang dak erti macam mana nak jadi pemimpin. Kalau bini jahil boleh tahan kira, tok lelaki boleh hajar. Dia ni pemimpin bodoh dah. Nak jadi cikgu dua campur dua dak anda. Dah cikgu ngajar dia. Ngajar matematik tau. Faham tak? Dah macam mana nak jadi suami dalam rumah dah jahil tukik. Dah tak nikah kita kalau kita boleh belajar dulu. Biar kenal sujud dulu lagu mana ni, semayang pun tidak. Orang ni tanya kalau kami tak anak dia, semayang tak? Tanya tak? Ada tanya. Tanya kerja mana bang? Kerja bank makcik. Kerja bank. Dia suki anak dia. Kerja bank. Nampak? Nikah 2 minggu dah. Mana nampak pakai baju anak? Mau kerja bank mana pakai baju anak? Bank biskut mau. Dah. Ingat ke bank belayang bank? Tu kata. Orang dulu orang mari minta anak dia. Dia tanya surah ni, nada hitam. Nampak? Main surah ni, sejik ni main. Duduk kampung mana? Tak apa lah, kita akan jawab lagi. Dia tahu orang risik. Orang tanya, budak ni ada? Budak ni duduk kampung ni. Kata ada. Dia kita surah ada giyak. Kalau tak dia nampak pergi surah satu bank. Nampak? Dia cek habis juga dulu. Kan senang nak buat tu. Tak semayang boleh ada. Siap silap pula orang kating. Ngating.